Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Surat Media bersama aku Kai. Macam biasa, aku akan cerita pasal bola sepak tempatan. Ingat kan, jadi juara 11 musim berturut-turut dah cukup terror lah. Rupanya ada lagi kelab yang pernah jadi juara 14 musim berturut-turut. First Club, Lincoln Red Imps daripada Gibraltar mencatatkan rekod dengan menjuarai Liga Domestik 14 musim berturut-turut daripada musim 2002-2003 hingga 2015-2016. Kejayaan ni memecahkan rekod yang dicatatkan oleh pencabar Liga Gibraltar sebelum tu, iaitu Glacis United yang berjaya menjuarai Liga Domestik 9 musim berturut-turut daripada musim 1966 sampai 1974. Walaupun Liga Gibraltar ni tak sebesar liga lain dekat Eropah, tapi impak dan dominasi Lincoln Red Imps ni memang luar biasa. Dalam tempoh 14 musim tu, kelab ni berjaya memenangi treble piala domestik, Liga, Rock Cup dan Senior Cup sebanyak 6 musim. Diorang juga regular bermain dalam pusingan kelayakan UEFA Champions League dan UEFA Europa League. Diorang pernah mengejutkan Celtic dengan kemenangan 1-0 dalam pusingan kelayakan UEFA Champions League 2016. Tapi akhirnya dominasi Lincoln Red Imps dekat Liga Gibraltar tamat di tangan Europa FC yang menjadi juara pada musim 2016-2017. Tapi lepas tu Lincoln Red Imps ni buat comeback, mula membina rekod kejuaraan Liga Domestik berturut-turut. Juara Liga 2 musim berturut-turut pada musim 2017-2018 dan 2018-2019. Tapi malangnya Liga musim 2019-2020 dibatalkan disebabkan COVID. Bila Liga Gibraltar ni continue balik, Lincoln Red Imps tak tunggu lama, terus mengekalkan rekod kejuaraan diorang. Setakat ni dah 4 musim berturut-turut jadi juara Liga Gibraltar. Rekod seterusnya daripada kelab Eropah Timur, Skonto FC daripada Latvia menjuarai Liga Domestik 14 musim berturut-turut daripada tahun 1991 hingga 2004. Dominasi Skonto FC ni bermula lepas Latvia dapat kemerdekaan daripada Soviet Union. Dalam tempoh tu, Skonto FC menjadi penyumbang terbesar player dalam skuad kebangsaan Latvia, mengekalkan kedudukan pasukan kebangsaan Latvia dalam kelompok 100 terbaik FIFA. Skonto FC ni sama macam Lincoln Red Imps tadi, bukan kelab yang besar di Eropah, tapi diorang regular bermain di pusingan kelayakan UEFA Champions League dan juga UEFA Europa League. Antara match yang ikonik pada tahun 1994, Skonto menewaskan Aberdeen FC daripada Scotland yang merupakan bekas juara UEFA Super Cup. Pada tahun 1999, Skonto FC berjaya mencatat keputusan seri 0-0 di laman sendiri menentang Chelsea dalam perlawanan kelayakan UEFA Champions League. 2 minggu sebelum tu, diorang tewas 3-0 di tempat lawan, dan ini sebenarnya merupakan match pertama Chelsea dalam sejarah penyertaan diorang di UEFA Champions League. Skonto FC pernah juga bertemu dengan gegasi Eropah macam Barcelona dan Internazionale dalam pusingan kelayakan ni. Dominasi Skonto FC dalam Liga Domestik Latvia akhirnya tamat pada musim 2005. Dua kelab ni, Liepājas Metalurgs dan FK Ventspils, menjadi pencabar dalam liga. Ditambah pula head coach Skonto FC yang sebelum ni menjadi tulang belakang kejayaan kelab ni decide untuk berhijrah ke kelab lain, mengendalikan juara Rusia Spartak Moskva. Skonto FC pernah buat comeback, pernah jadi champion liga pada musim 2010, tapi nak ulangi balik kejuaraan 14 musim berturut-turut memang susah. Lagi tragis bila Skonto FC mengalami masalah kewangan dan menyebabkan kelab tak dapat lesen kebangsaan untuk bermain di Liga Utama Latvia pada musim 2016. Diorang cuba collab dengan RTO FC dan bermain di Liga Division kedua Latvia, tapi hanya mampu bertahan sampai musim 2019 je. Dan lepas tu, Skonto FC terus terkubur buat selama-lamanya, tinggal sejarah. Kelab seterusnya, Ludogorets Razgrad dari Bulgaria, juara Liga Bulgaria 14 musim berturut-turut since 2011-2012 sampailah sekarang musim 2024-2025. Setakat ni tak ada kelab lain di Bulgaria yang mampu mencabar rekod tu. Daripada kelab old school yang tak ada hala tuju dan bermain di liga bawahan, Ludogorets dibeli oleh usahawan farmasi Bulgaria, Kirill Dumashev pada tahun 2010. Dengan impian untuk bawa kelab ke level yang bermaruah, bermain di Liga Utama Bulgaria. Tak tunggu lama, musim 2010-2011, Ludogorets juara Liga Division kedua Bulgaria dan dinaikkan ke Liga Utama. Musim 2011-2012 buat kejutan pula apabila muncul juara Liga Utama pada musim pertama diorang dekat peringkat tertinggi bola sepak Bulgaria. Dan rekod tu kekal lah sampai sekarang dan nampak gaya akan berterusan lagi. Dalam tempoh 14 musim tu juga,
Ludogorets pernah jadi juara Bulgarian Cup 3 kali dan Bulgarian Super Cup 8 kali. Since diorang berada dekat Eropah, Ludogorets agak regular bermain sama ada di UEFA Champions League atau Europa League. Dalam Champions League setakat ni paling power main dekat grouping. Dalam Europa League paling power sampai ke round of 16 pada musim 2013-2014. So setakat yang aku tahu ni paling terror kejuaraan di Liga Domestik 14 musim berturut-turut. So adakah JDT mampu mencipta rekod tu? Kita tunggu dan lihat. Tapi jangan tunggu untuk dapatkan buku cerita Liga Bola Sepak Malaysia untuk musim 2023 di TikTok Shop Sorak Media. Buku cerita Liga Bola Sepak Malaysia untuk musim 2024-2025 on the way, kita orang nak terbitkan. Korang beli yang ni dulu di TikTok Shop Sorak Media. Kita jumpa lagi on the next video. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye.